nanti kalau masuk syurga jumpa Rasulullah tak malu sangat kan? Kalaulah Nabi tanya, aku dulu hidup berapa tahun, kotlah sembang kan, dalam syurga esok takkan tak jumpa Rasulullah. Mesti Nabi akan tanya sesuatu tentang diri beliau. Berapa orang isteri, Nabi hidup Madinah berapa tahun. Inilah sirah. Semua maklumat yang kita dapat di atas dunia ni, kita akan bawa sampai dalam syurga. Antara maklumat yang paling istimewa ialah maklumat tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun 10 tahun sahaja Nabi di Madinah, bilangan muka surat dalam mana-mana kitab sirah, mana-mana kitab sirah adalah lebih tebal dalam kehidupan Rasulullah di Madinah. Kerana di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun menjadi ketua negara. Tak samalah, fail banyaklah. Waktu di Mekah rakyat biasa, Rasul dan rakyat biasa. Di Madinah Rasul dan ketua negara.